Hai, Assalamualaikum guys. Bertemu kembali dalam channel Adi Motorana Vlog. Okey guys, hari ni adalah 20 hari bulan Mac 2026, bersamaan malam raya guys. Malam ni kita cedok lagi 2 jam je malam ni guys. Malam raya kita tengok lah order banyak ke tak guys. Sebab apa? Tengok dalam map Panda ni hotspot macam kurang. Jadi kita tengok lah macam mana. InsyaAllah ada rezeki. Ada. Ui, dah masuk lah order. Kena pusing balik ni. Macam jauh hantar ni. Tiga, dua, satu. Alhamdulillah guys. Start jalan je masuk order dah guys. Tapi macam hantar jauh. Sebab RM7. Ambil dekat je, cuma tadi kena pusing balik. Aku dah lepas simpang dia tu baru dia masuk order. All season. Meriah malam ni bunga api. Ada pula yang bergaduh lagi ni. 2-3 hari lepas dah bergaduh dah. Bunga api pasal belum raya lagi dah gaduh dah. Mana nasi goreng ni? All season, kedai nasi goreng. Dalam 400 meter, destinasi anda akan berada di sebelah kanan. Nombor apa? Mana nombor? Apa lah. Dalam ni punya kedai memang susah ni nak cari. Kalau dalam kawasan season ni memang alamat dia terabur. Lepas tu dekat dalam Google Map kan, memang tak ada tunjuk gambar kedai mana satu. Lepas tu dia tengoklah signboard tulis Cina macam ni. Mana kita nak tahu kedai dia mana satu? Orang tulis lah macam ni, ada tulis Cina, ada tulis Klepot Foodie, kita tahulah kan. Macam tu ada juga tulis macam ni, macam tadi yang sana tu, mana ada tulis bahasa dia je. Macam mana kita nak cari? Susah lah. Lepas tu nombor kedai pun tersorok-sorok, kecil-kecil macam tu. Alah, susah. Kalau ambil order sini memang susah. Siapa rider Panda yang jalan malam raya ni kan, dia upah pantaran dia ekstra tau. Yang ni hantar dekat je daripada sini. Tapi RM7 mat. Aku ingat jauh tadi. Jom kita hantar first order. Malam raya ni cari duit lebih lah guys. Destinasi anda di sebelah kanan. Hello, Food Panda. Okey, dah sampai ah? Dah sampai bawah. Okey. Baik. Oh, sana. Oh, kita orang tengok juga mana pintu buka. Okay, thank you. RM7 lagi. Okay guys, jom. Let's go next order. Tak nampak tu. Jalan macam ni pun dia nak laju-laju. Setengah jam dah 2 order. RM7. 77. 14. Masuk guys malam ni. Malam raya masuk guys. Rider lain semua nak cuti. Boleh kata 90% rider Food Panda ni sebenarnya Melayu, tahu tak? Aku disebabkan siang pun aku tak cuti. Jadi malam pun kenapa aku nak cuti? Jalan lah 2 jam. Ada jadual terjalan. Lagipun bukan balik kampung pun. Orang lain semua balik kampung. Kita mana ada kampung. Meriah. Sudah dekat. Jadi dengan kesempatan ni aku nak ucapkan juga pada korang semua, selamat Hari Raya
Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Kalau ada salah dan silap sepanjang tahun ni, kita kosong-kosong lah Okey, sudah sampai. Sudah sampai. Payah terhubung guys. Rasanya rumah atas bukit tu. Okey guys, let's jump. Next destination. Selalunya kalau naik payah terhubung memang aku cakap balik mesti kosong lah. Tapi tak tahu lah hari ni kan. Astagfirullahalazim, main mercun. Korang ni esok raya lah. Tak payahlah lebih-lebih. Sikit-sikit sudah lah. Terkejut tahu tak. Aduh, tengok gaya macam tak masuk town lah ni. Dari awal dah pusing-pusing sini ni dah 2 order. Selalu kan hari raya, pagi raya ke kan, kan kalau Georgetown kan jadi lengang. Jadi nak tengok juga situasi malam raya kan, macam mana keadaannya. Tapi awal-awal dah order kat sini ni, aduh. Tak apa lah, kita layan dulu. Kalau sekejap lagi tak ada order kat sini, kita pergi Tanjung lah. Pergilah. Sudah dekat dah. Okay, thank you Tati. Hey. Okay, bye-bye. Thank you. Okay guys, jom kita cari next order guys. Jumpa pula kawan lama ni guys. Biasa dari sini turun mesti kosong lah. Sebab kawasan ni vendor kurang. Kalau daripada dekat-dekat rumah aku tu, dekat Falim tu, ke atas banyak vendor. Lagi pula malam ni vendor banyak cuti lah kan. Kalau yang Melayu-Melayu ni confirm lah cuti esok nak raya. Malam raya semua dah duduk rumah. Aku je yang cari rezeki lagi. Ui, besar je ketupat. Ini setahun makan tak habis. Kalau tak ada ni, kita terus saja sampai Tanjung. Ui, tak ada break ke kereta tu? Hanat tu. Takkan minum dekat Lemek D mabuk kot. Nak tengok agak situasi malam raya. Biasa malam raya aku tak akan keluar ya. Macam tahun-tahun sebelum ni malam raya aku tak akan keluar ya. Aku duduk rumah. Sebab sebelum ni tak ada bawa bandar kan. Sekarang ni ada bawa bandar, nak tengok sambil-sambil cari makan ni. Orang kata cari makan. Kais pagi makan pagi, kais malam makan malam, kais subuh makanlah subuh. Takkan kais subuh makan esok pagi pula. Kan? Sambil-sambil kita tengoklah keadaan malam raya macam mana guys. Untuk tahun 2026 ni, rancak ke tak rancak? Very understood lah you. Dulu kan, kalau zaman kita kecil-kecil dulu, nak raya seronok mat. Tak sabar nak raya kan. Nak sampai malam pun tak boleh nak tidur kalau esok raya kan. Tapi dah tua-tua ni kan, raya tu macam raya pun tak apa, tak raya pun tak apa. Ibadah yang puasa tu je yang wajib. Raya tu sambut ke tak sambut ke macam sama je kan. Jalan ala balik banyak kereta motor. Jalan naik kurang ni guys. Jadi kalau dah pusing-pusing, tak ada order, kita lepak pergi minum dulu lah. Minum-minum dulu. Pakai make full face ni dah lah
Nak minum pun susah. Nak berhenti buka helmet. Kalau tak ada masuk order, kita pergi duduk dulu lah. Ada lagi sejam guys. Agak-agak ada lah order lagi kan. Masuk order. Kapitan lagi. Dalam minggu ni kerap dapat kapitan ni. Jom lah kita pergi pick up order dulu. Jom guys, hantar next order. Kemudian, belok sedikit ke kanan. Yang pai tubung dia tu. Dibatalkan. Dia yang batalkan. Tadi ada masuk order, lepas tu dia dibatalkan. Lengang dah nak start lengang lah. Tapi memang biasa time-time macam ni, hari biasa pun memang tak banyak kereta motor pun. Tapi sebab malam ni malam minggu, biasa malam minggu banyak kan. Tapi macam malam ni dia agak kurang sikit lah. Malam ni yang betul-betul pening dia orang main mercun. Okay guys, jom kita ambil last order ni. Last order settle ni, kita balik lah. Belok kiri. Tadi duduk minum kopi tadi lama tak ada ordernya, baru masuk. Kita jalan. Dalam Ini kira dah last order lah sampai 12.45 kan. Muhammad Rafi, nasi kandak Muhammad Rafi. Dia tak kerti tutup ke raya? Dia pop-pop kat tepi aku. Jadi pada siapa-siapa yang tengok video ni kan, korang kongsilah pengalaman raya korang tahun ni macam mana. Adakah korang bekerja ke, balik cuti kampung ke, kampung kat mana. Komen lah kat orang komen kat bawah tu. Macam aku tak ada balik kampung, beraya di tempat kerja je lah. belok kanan. Ada di sebelah kiri. Selalu orang beratuk ni malam raya orang tak beratuk. Okay guys, jom kita hantar order dekat je ni. Tapi RM8 tau. Malam raya dia punya pembayaran upah tu lain macam tau. Dalam 300. Sebab rider tak banyak kot. Belok kiri. Dia rider terhad, dia bayar mahal sikit lah. Lepas tu kedai ni pun benda dah siap bungkus tapi tak tekan ready. Nanti kalau kita pergi awal-awal, kena sidai kat situ. Belok kiri. Anda sudah sampai. Ada lagi 10 minit. 5 minit. Boleh on the way balik dah guys. Okay guys, setelah tugas malam ni settle sudah. Walaupun tinggal lagi 3 minit, kita boleh on the way balik dah.
Jadi guys, video kali ni sampai kat sini je dulu guys. Kita jumpa lagi di video akan datang. Dan terima kasih kerana menonton. Dan juga dalam masa yang sama, aku nak ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua penonton dan juga kepada semua yang support channel ni dari dulu sampailah sekarang. Assalamualaikum. Bye bye. Bulan yang suci kini sudah tiba, hati gembira tidak terkira. Sambut dengan hati yang suka, sesama manusia lupakan sengketa. Bermaaf-maafan sesama kita, sudah usai Ramadan, kini Syawal menjelma. Bila Ramadan tiba banyak kisah, banyak cerita, tidak mengira tua atau yang muda, menyambut dengan hati yang terbuka. Saat bermula rindunya sanak saudara, jauh di rantau demi menyara. Hari hampir tiba, bila dah sampai masa kita bersua. Salam Aidilfitri, sanak saudara yang dirindui, buat ayah bonda yang dicintai, menyusun 10 jari moga salah dan dosa terampuni, menyambut Syawal setahun sekali, di lain tahun kita berjumpa lagi. Gagak di rimba ingin ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Di bulan Ramadan sebulan kita berpuasa, menahan lapar dan juga dahaga. Kadang ada yang sambil lewat, langgar perintah tuntutan agama. Yang lain berbuka bila azan bergema. Ada golongan yang uzur katanya, setiap tahun pun ada di mana-mana. Geng pelatih hitam diberi nama Yak Yak Ye, Yak Yak Ye, Yak Yak Ye. Salam Aidilfitri, sanak saudara yang dirindui, buat ayah bonda yang dicintai, menyusun 10 jari moga salah dan dosa terampuni, menyambut Syawal setahun sekali, di lain tahun kita berjumpa lagi. Gagak di rimba ingin ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Ingatlah wahai anak-anak semua, ayah dan ibu selalu berusaha lebih bila tiba bulan puasa, untuk menyambut Syawal akan tiba. Harus menyedia barangan beraya, maukan anak rasa gembira, walaupun susah mereka tetap siap sedia, menempuh dugaan di dunia masa. Bumi anak-anak tidak ceria di pagi Syawal mulia. Ingat wahai anak, hargailah jasa ibu bapa, susah dan payah mereka membesarkan kita. Jangan sesekali kita terleka, hidup ini ibarat roda masa terus bertukar. Bila tiba masa kita pula yang disadari.